Korang nak tahu tak feature terbaru live gaming di aplikasi TikTok? Korang boleh live sambil bermain game di dalam live TikTok. Nak tahu tak macam mana? Jom saya tunjukkan. Okey, masuk saja ke dalam aplikasi TikTok. Okey, bila korang dah masuk ke dalam aplikasi TikTok, korang tekan button tambah ni. Okey, setelah korang tekan button tambah ni, korang tengok di bahagian kamera bawah tu. Okey, dekat kamera tu korang cuma slide ke kiri sahaja. Okey, kemudian korang pilih button live. Setelah korang tekan button live, korang perasan tak dekat bawah tu ada device kamera dan juga mobile gaming. Kemudian korang slide ke kiri saja dan korang pilih mobile gaming. Kemudian korang perlu tekan go live sahaja dan kemudian korang start now. Okay, setelah itu dia akan naik mesej macam ni, korang klik saja allow. Kemudian korang boleh buat screen share. Dan sekarang korang dah boleh start screen share dan korang boleh pilih permainan gaming yang korang nak main dalam live TikTok. Terima kasih kerana korang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa follow, like dan share.